Assalamualaikum, jumpa lagi. Okey, selamat pagi geng. Hari ni aku main lombong je, main lombong. Sungai tak boleh nak mengai, sungai ayak terah dengan sampah duk hanyut, sungai kayu duk hanyut, memang tak boleh mengai. Jadi aku main lombong lah pagi ni. Tak boleh duduk lama kan. Sekarang hari aku kena balik pasal ada urusan sikit. Tu nak set up aku. Dah buka siap dah. Pakai dedak. Ni pot dah. Apa yang dia ikut aku mesti tahu ya. Okey je, jom kita kepai-kepai dedak apa semua kali. Berhempan berbincang. Jom. Okey, dedak settle dah untuk 3 batang. Kita balik 3 batang dulu. Kaki kita baru sambung buat tu. Satu, dua, tiga, menangkap takan nak pun. Bismillahirrahmanirrahim. Satu sudah siap. Buat 2 lah. Babo apa tu hanyut main tang ni. Yang ni nampak je tak apa nak suka. Makan dah. Makan dah, King. Makan dah. Awal dia makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah geng. Alhamdulillah geng. Awal strike awal. Strike awal lampam Jawa geng. Lampam Jawa. Aduh. Aku tak ada nak prepare apa. Dia balas lah. Dia tu. Saya okey. Awal pagi buta lagi dia makan dah. Petanda baik.
Jadi kalut sikit geng. Main kasak sikit. Oh, bismillah. Baru turun nombor 1, nombor 2 turun tak dan baru baling nombor 2 lah makan. Okey, nombor 3. Makan dah. Kasak sikit. Dia dapat hati keren lah. Tu mana lucu ni? Ikan, okay. Makan pakai. Baru balik sat-sat ya. Kasak. Alhamdulillah je. Weh, kasak weh. Ni dia, patut kasak pun. Lekat bodi. Lekat bodi. Aduh. Abang tengok lekat bodi. Tu. Alhamdulillah geng. Hari ni rezeki murah hari ni. Alhamdulillah hari ni memang rezeki murah. Dia duduk pula. Tak dia makan, sat dia makan. Awal lagi tak ingat lagi. Bapak tak lagi. Tak di bapak tak ada lagi ingat. Gabut pun. Tiga batang dah tadi. Ada, itu taman.
Taman. Alhamdulillah nombor 4 geng. Nombor 4 kecil sikit. Janji strike lepas bila aku nak guring-guring. Rezeki hari ni memang rezeki murah hari ni. Jadi kalang kabut pagi-pagi dia belasah. Road yang semua, tempat yang semua. Tak ada best ngap. Aku nak kena baling yang ni, jap main baling dekat-dekat. Dia tu makan tahun tu Okey, hak ni aku baling kot ni. Yang ni aku baling kot ni. Yang ni yang duk makan sampai 4 ekor lah. Satgi yang ni aku akan baling dekat-dekat dengan dia. Bagi duduk dekat-dekat. Jadi nak makan tahun ni, kita baling tahun ni. Okey geng, baru pukul 8.28. Aku sampai tadi lebih kurang dalam pukul 7 pagi kot. 7.15 ke tu, 7.15. Hari ni dia makan ramah. Dia kalang kabut semua sebatang tu, batang tu, ujung tu. Hak warna go tu. Tak. Ni hak panjang sikit. Rok warna hitam. Ujung kuning. Dia duk makan hak tu lah. Dah 4 ekor lah. Aku jadi kalang kabut sampai nak kepai dedok tak ada, nak makan nasi lemak pun tak ada. Okey lah ni dia sengap sikit dah, 8.28 pagi. Dia bagi rehat saya dan aku nak pergi makan nasi pun lebih kurang kan. Dedok pun aku dah kepai habis lah. Tadi dia start makan tu, aku bubur baling aku baling hak nombor 2 tu, tak ada nak bulu loceng dia balas. Lepas tu pergi nak kepai dedok, bubur dedok baling balik. Lepas tu pergi nak kepai dedok itu tu makan pula dah sampai 4 ekor. Dah sengap sikit, baru aku boleh buat tambah lagi ni 2 batang. Tu hujung tu sebatang. Hujung tu sebatang. Pendek tu. Lagipun hari ni aku tak duduk lama lah. Sekejap aku nak balik ada kerja. Aku balik dalam pukul 10 tu kot. Okey, jom kita pergi makan dulu. Okey geng, kita makan nasi lemak lagi. Makan nasi lemak. Kalut. Ni nasi lemak aku ni sebungkus lah. Okey geng, pukul 9.30 dah. Pukul 9.30 dah, aku nak balik dah. Barang aku dah simpan lah. Yang ni hasil kita hari ni. Aduh. 4 ekor lah, 4 ekor. Bapak siap pun duk ingat ni, tadi dia berhenti sat. Lepas tu dia jalan balik. Dia ingat-ingat ni, kadang-kadang dia tak apa nak makan. Tekong. Tekong. Tak nisah. 3 ekor. Ekor. Dia makan satu bukai lah, satu tempat yang sama lah. Hak ujung tu, aku balik hak ujung tu, dia ulang makan hak tu lah. Hak dia tak sentuh langsung. Ujung ni dia makan kat sekali tapi tak lekat. Apa pun. Okey, Assalamualaikum, jumpa lagi. Lain kali kita main repeat lain. Tapi baru-baru ni aku dah main. Aku main hari Ahad hari tu pagi. Aku duduk dalam 4 jam tu langsung tak makan. Tapi hari ni alhamdulillah pagi-pagi dia dah belasah, pagi-pagi buka dia dah belasah.